Menabung. Makin besar gaji, makin besar emosi. Ini kata-kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Jadi, persoalan gaji kecil atau besar patut bukan alasan untuk tidak menabung. Menabung perlukan disiplin dan juga pengurusan keuangan yang baik. Jika anda tidak mampu menabung, maka anda perlu lihat dua aspek tersebut. Jika keuangan anda dalam keadaan yang baik, anda hanya perlu pupuk disiplin untuk menabung. Tetapi jika keuangan anda tidak baik, anda perlu pulih baik cash flow anda. Sama ada anda track perbelanjaan anda dan berjimat atau cuba tambah pendapatan dengan kerja sampingan. Pakar keuangan menyarankan simpanan 10% dari pendapatan anda. Kebanyakan masanya simpanan duit makin lama simpan makin sikit. Jika ini terjadi pada anda, saya sarankan untuk anda alihkan simpanan dalam bentuk emas. Jom follow saya. Klik link di bio untuk mendapat lebih banyak ilmu tentang emas. Klik beg biru dan isi maklumat anda. Saya akan hubungi anda dalam masa 24 jam.